Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang dihormati Encik Mansur bin Abdul Rahman selaku pensyarah bagi subjek isu semasa dan cabaran masa depan GISC 1082 serta rakan-rakan sekalian. Pada hari ini bersama saya Muhammad Adam Harith Ramlan akan menerangkan analisis berkaitan isu tuntutan royalti petroleum oleh negara Kelantan. Baiklah, isu ini merupakan isu antara polemik yang berlarutan dalam konteks hubungan kerajaan negeri dengan kerajaan persekutuan di Malaysia. Jadi, perbahasan ini bukan sekadar pertikaian politik tetapi turut melibatkan aspek perundangan khususnya berkaitan kontrak antara kerajaan negeri dengan Petroleum Nasional Berhad ataupun dikenali sebagai Petronas, tafsiran undang-undang maritim serta persoalan keadilan agihan hasil dalam sistem persekutuan. Baiklah, bagi memahami isu ini secara lebih menyeluruh dan berfakta, kita perlulah kembali kepada asasnya itu penggubalan Akta Pembangunan Petroleum 1974 yang menjadi titik permulaan kepada perjanjian petroleum antara negeri dengan Petronas. Baiklah, akta ini telah diluluskan oleh Parlimen Malaysia pada tahun 1974 dengan tujuan untuk menyeragamkan pengurusan dan pemilikan sumber petroleum di seluruh negara. Baiklah, melalui akta ini, semua hak milik, kuasa kebebasan dan keistimewaan terhadap petroleum di darat dan luar pesisir dipindahkan kepada Petronas. Jadi, sebagai balasan, Seksyen 4 akta tersebut memperuntukkan bahawa Petronas hendaklah membuat bayaran tunai sebanyak 5% daripada nilai petroleum yang diperoleh kepada kerajaan negeri yang berkaitan. Di sinilah asas tuntutan Kelantan bermula, iaitu adakah negeri tersebut memenuhi syarat sebagai negeri yang berhak menerima bayaran 5%. Jadi, pada 9 Mei 1975, berlaku satu perjanjian penting telah ditandatangani antara kerajaan negeri Kelantan dan Petronas. Perjanjian ini ditandatangani oleh wakil Petronas iaitu Tengku Razali Hamzah, manakala kerajaan negeri Kelantan diwakili oleh Menteri Besar ketika itu iaitu Muhammad Nasir. Baiklah, melalui perjanjian ini, kerajaan negeri Kelantan telah menyerahkan semua hak berkaitan petroleum di darat dan di luar pantai kepada Petronas untuk tujuan penerokaan dan pengeluaran. Jadi, sebagai balasan kepada penyerahan hak tersebut, Petronas bersetuju untuk membuat bayaran tunai sebanyak 5% daripada hasil nilai petroleum yang dikeluarkan kepada kerajaan negeri. Walau bagaimanapun, isu yang timbul pada hari ini bukan kerana perjanjian itu tidak wujud. Sebaliknya, berlaku pertikaian berkaitan lokasi sebenar pengeluaran petroleum tersebut, iaitu kerajaan negeri Kelantan sebenarnya berpendapat bahawa petroleum yang ditemui di kawasan laut berhampiran negeri Kelantan itu sepatutnya dianggap berada dalam kawasan negeri Kelantan. Tetapi, kerajaan persekutuan pula berpendapat bahawa kebanyakan telaga minyak yang terlibat sebenarnya terletak di luar had perairan negeri Kelantan, iaitu melebihi sempadan 3 batu nautika dari pantai negeri. Oleh itu, petroleum tersebut dianggap berada di kawasan perairan persekutuan dan bukannya dalam bidang kuasa negeri Kelantan. Jadi, perbezaan tafsiran inilah yang akhirnya menyebabkan berlakunya punca utama pertikaian mengenai tuntutan royalti petroleum oleh Kelantan sehingga ke hari ini masih belum selesai. Jadi, pertikaian mengenai royalti petroleum Kelantan telah menjadi lebih kompleks apabila melibatkan isu sempadan perairan negeri. Dari sudut kerajaan persekutuan, hujah ini sering dikemukakan oleh pemimpin kerajaan pusat iaitu Perdana Menteri ketika itu Datuk Seri Najib yang menjelaskan bahawa bayaran royalti petroleum kepada negeri adalah bergantung kepada lokasi sebenar pengeluaran minyak tersebut. Jadi, hal ini merujuk pada peruntukan dalam Akta Laut Wilayah 2012 yang menetapkan bahawa bidang kuasa perairan bagi sesebuah negeri hanyalah meliputi kawasan laut sehingga 3 batu nautika dari garis pantai sahaja. Jadi, berdasarkan tafsiran kerajaan persekutuan, sekiranya sesuatu medan minyak berada di luar jarak tersebut, kawasan itu tidak lagi dianggap sebagai perairan negeri. Sebaliknya berada di bawah bidang kuasa kerajaan persekutuan.
Tetapi Kerajaan Negeri Kelantan telah memberikan tafsiran yang berbeza terhadap perkara ini. Hujah ini sering dikemukakan oleh Menteri Besar Kelantan iaitu Nik Abdul Aziz Nikmat yang menegaskan bahawa negeri Kelantan tetap berhak menerima bayaran royalti petroleum. Menurut beliau, dalam Petroleum Akta 1974 tidak terdapat sebarang peruntukan yang mengehadkan bayaran tunai 5% hanya kepada petroleum yang berada dalam lingkungan 3 batu nautika sahaja. Jadi, Kerajaan Negeri Kelantan ini berhujah bahawa apabila negeri tersebut menandatangani perjanjian dengan Petronas pada tahun 1975, Kelantan telah menyerahkan ke semua hak petroleum sama ada di darat maupun di luar pantai. Oleh itu, sebagai balasan kepada penyerahan hak tersebutlah, negeri itu berpendapat bahawa mereka tetap berhak menerima bayaran 5% daripada hasil petroleum yang diperoleh di kawasan laut berhampiran negeri tersebut. Perbezaan tafsiran antara Kerajaan Negeri Kelantan dan Kerajaan Persekutuan inilah yang akhirnya menjadi punca utama pertikaian berpanjangan mengenai isu royalti petroleum sehingga ke hari ini. Okey, baiklah, seterusnya kita beralih pula kepada kenyataan rasmi dan tindakan undang-undang kerajaan. Jadi, berdasarkan pertikaian, tafsiran mengenai sempadan, perairan dan hak royalti petroleum, Kerajaan Negeri Kelantan telah mengambil langkah undang-undang pada tahun 2010 iaitu Kerajaan Negeri Kelantan telah memfailkan saman terhadap Petronas di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur bagi menuntut kembali bayaran royalti petroleum yang telah didakwa tertunggak. Jadi, nilai tuntutan tersebut dianggarkan telah mencecah sekitar RM5.7 bilion. Jadi, Kerajaan Negeri berhujah bahawa berdasarkan Akta Pembangunan Petroleum 1974 serta perjanjian yang telah ditandatangani pada tahun 1975, Kelantan sepatutnya menerima bayaran tunai sebanyak 5% daripada hasil petroleum yang dikeluarkan di kawasan luar pesisir berhampiran negeri tersebut. Jadi, sebagai langkah alternatif, Kerajaan Persekutuan ketika itu telah menyalurkan wang ehsan kepada Kelantan melalui agensi pembangunan tertentu. Jadi, wang ehsan ini diberikan sebagai bantuan pembangunan negeri tersebut, namun ia tidak diiktiraf lagi sebagai royalti petroleum secara rasmi. Jadi, pada tahun 2019 pula, ketika pentadbiran Tun Dr. Mahathir, Kerajaan Persekutuan telah menyalurkan sekitar RM28 juta kepada Kelantan sebagai sebahagian daripada bayaran hasil petroleum. Seterusnya pada tahun 2020 hingga 2021, ketika pentadbiran Perikatan Nasional, laporan media telah menyatakan bahawa sekitar RM400 juta telah disalurkan kepada Kerajaan Negeri Kelantan berkaitan hasil petroleum. Walau bagaimanapun, kita perlu faham bahawa pembayaran tersebut tidak semestinya bermaksud Kerajaan Persekutuan mengiktiraf sepenuhnya tuntutan royalti petroleum oleh Kelantan. Jadi, hal ini kerana pertikaian utama masih berkisar kepada tafsiran undang-undang iaitu mengenai lokasi sebenar medan petroleum. Satu persoalan yang sering dibangkitkan dalam perbahasan isu ini ialah jika terdapat pertikaian terhadap tafsiran perjanjian Petroleum 1975, mengapa perjanjian tersebut tidak dibatalkan ketika Perikatan Nasional memerintah antara tahun 2020 hingga 2021? Jadi, jawapan ini berkait rapat dengan prinsip undang-undang, kontrak dan kestabilan pentadbiran negara, yang mana perjanjian yang ditandatangani pada 9 Mei 1975 iaitu antara Kerajaan Negeri Kelantan dan Petronas merupakan satu kontrak sah yang dibuat berdasarkan Akta Pembangunan Petroleum 1974. Jadi, dalam undang-undang kontrak ini terdapat sesuatu perjanjian yang tidak boleh dibatalkan secara unilateral atau secara sepihak tanpa persetujuan kedua pihak. Jadi, sekiranya Kerajaan Persekutuan ketika itu bertindak untuk membatalkan perjanjian tersebut secara sepihak, tindakan itu berpotensi untuk mencetuskan tindakan undang-undang daripada pihak yang terlibat, termasuk saman terhadap kerajaan. Selain itu, langkah tersebut juga boleh memberi kesan kepada keyakinan pelabur asing dalam industri petroleum Malaysia
kerana perkara ini menunjukkan ketidakstabilan dalam dasar pengurusan sumber semula jadi negara. Perkara ini juga boleh menjejaskan reputasi Petronas sebagai syarikat minyak nasional yang beroperasi di peringkat antarabangsa dan terlibat dalam pelbagai projek petroleum di luar negara. Jadi, tambahan pula, isu sebenar dalam pertikaian ini bukanlah kewujudan perjanjian tersebut, tetapi perbezaan tafsiran terhadap kawasan pengeluaran petroleum, sama ada pengeluaran ini berlaku dalam ataupun di luar bidang kuasa negeri Kelantan. Oleh itu, walaupun berlakunya pertukaran pentadbiran kerajaan dari semasa ke semasa, tafsiran undang-undang terhadap perjanjian tersebut tidaklah berubah secara automatik. Jadi ini menunjukkan bahawa isu royalti petroleum Kelantan sebenarnya lebih berkaitan dengan struktur perundangan, tafsiran undang-undang dan hubungan antara kerajaan negeri dan juga kerajaan persekutuan, dan bukanlah sekadar isu politik semata-mata. Seterusnya, kita lihat pula pandangan terhadap isu tuntutan royalti petroleum Kelantan. Baiklah, isu ini menunjukkan adanya perbezaan pendirian antara kerajaan negeri Kelantan dan juga kerajaan persekutuan dalam sistem pentadbiran Malaysia. Baiklah, yang pertama, kerajaan negeri Kelantan berhujah bahawa tuntutan mereka berasaskan semangat perjanjian 1975 serta hak negeri terhadap hasil sumber yang berhampiran dengan wilayahnya. Jadi dari sudut pandangan ini, negeri tersebut berpendapat bahawa apabila hak petroleum diserahkan kepada Petronas melalui Akta Pembangunan Petroleum 1974, bayaran tunai sebanyak 5% sepatutnya diberikan tanpa mengira lokasi tepat medan petroleum selagi perkara ini berkait dengan kawasan perairan berhampiran negeri tersebut. Sebaliknya, kerajaan persekutuan pula berhujah berdasarkan tafsiran teknikal undang-undang dan sempadan laut, khususnya berkaitan had iaitu 3 batu nautika seperti yang diperuntukkan dalam Akta Laut Wilayah 2012. Itu berdasarkan tafsiran ini, medan petroleum yang terletak di luar sempadan tersebut dianggaplah berada di bawah bidang kuasa persekutuan. Keadaan ini menimbulkan persoalan penting dalam perbincangan awam, iaitu adakah undang-undang digunakan untuk memastikan keadilan bersama antara negeri dan persekutuan, ataupun perjanjian ini adalah ditafsirkan secara sempit berdasarkan aspek teknikal semata-mata. Jadi dalam konteks sebuah negara persekutuan seperti Malaysia, penyelesaian terbaik terhadap pertikaian ini seharusnya melibatkan rundingan antara kerajaan negeri dan juga kerajaan persekutuan. Di samping untuk memastikan keterusan data pengeluaran petroleum serta tafsiran undang-undang yang konsisten. Jadi pendekatan ini penting bagi mengelakkan berlakunya konflik yang berpanjangan serta memastikan pengurusan sumber negara dilaksanakan secara adil dan berkesan. Sebagai kesimpulan, isu royalti petroleum Kelantan bukanlah sekadar persoalan sama ada negeri tersebut layak ataupun tidak untuk menerima royalti. Sebaliknya, isu ini merupakan permasalahan kompleks yang melibatkan aspek undang-undang, tafsiran sempadan wilayah, perjanjian sejarah serta dinamik politik antara kerajaan negeri dan juga kerajaan persekutuan. Jadi, pertikaian ini juga menunjukkan bahawa pengurusan sumber semula jadi dalam negara persekutuan memerlukan keseimbangan antara kepentingan negeri dan juga kepentingan nasional. Jadi kita sebagai rakyat Malaysia, kita seharusnya melihat isu ini dalam kerangka kepentingan negara secara keseluruhan dan bukanlah semata-mata melalui sudut kepentingan politik ataupun parti tertentu. Jadi sumber petroleum merupakan aset penting negara dan pengurusannya perlulah dilaksanakan secara tulus dan adil serta berlandaskan prinsip perundangan yang jelas. Dengan ini diharapkan penyelesaian terhadap isu ini pada masa hadapan akan dapat dicapai melalui pendekatan yang lebih konstruktif demi kepentingan bersama. Sekian daripada saya, terima kasih.